Nabi Daud dia dapat kerajaan tu kerana masa zaman Jalut dengan Talut tu. Jalut jahat, Talut baik. Jadi Talut tu yang memimpin angkatan untuk Daud. Jadi dia orang yang berperang dengan Nabi Daud. Nabi Daud menumpahkan Nabi Daud jadi dia menumpahkan ni yang ambil Nabi Daud ni jadi menantu yang dia polisi lepas dia riwayat Imam Muslim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi karena Zakaria adalah Nabi Zakaria ini bagi Zakaria dengan keadaan Zakaria dia Allah di belakang ada jadi dalam dia kira nama Nabi ada lima cara hanya Zakaria adalah Zakaria panjang ada dengan Zikro ada juga nama adalah Zikro. Jadi maksudnya baca nama Nabi Zakaria ni banyak. Nabi Zakaria ni dia alaihi salamu dan Nabi Zakaria Najjar. Ini kayu. Najjar ni menandakan bahawa dia sudah hina. Masa dia mengembalakan Nabi pun tak hina. Maka Nabi alaihi wassalatu wassalam banyakkannya mereka kepada Nabi. Tapi ada beberapa yang lain bila kami kambing hadis juga bukan kayu, bukan jahit. Ada riwayat kata Nabi bukan jahit. Dia pandai dalam bab jahit ni memang kepakaran dia lah. So, Nabi Zakaria alaihi salam najjaran. Sesuailah Imam Nawawi dalam bab ni nak menandakan kata berusaha dengan tangan sendiri. Itu maksud hadis ni rawahu Muslim. Hadis ni diriwayatkan dia oleh Imam Muslim. Maksudnya kerja tukang kayu ni bagus kan? Bagus ya. Tak ada orang kata kerja tu kerja lekeh tu. Tak ada kata itu. Kerana para nabi pun mereka bekerja lagu tu. Maksudnya mereka ada sumber pendapatan mereka sendiri. Bagus ya. Dan sini juga tunjuk dalil kata yang orang dak kata macam saya dak kata pula maqam tajrid itu tidaklah lebih mulia daripada kerja para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalau orang yang duduk pada kedudukan tajrid itu dia tak kerja pun duit mai. Itu tak apalah rezeki dia. Tapi bukanlah bermaksud maqam dia yang tajrid itu lebih mulia daripada maqam para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kerana para nabi kerja. Itu maksud. Ini kenapa betul pemikiran orang tasawuf. Orang tasawuf dia kata orang ni mulia kerana duduk pada maqam tajrid. Kami masih sedikit lagi duduk pada maqam asbab. Maqam asbab ni makan cari makan. Itu maksud. Maqam yang kita kena cari kerja sendirilah, cari makan, usaha. Dengan orang ni kesilapan pemahaman. Seorang dia kata bagus maqam tajrid tu tak apa, tak ada masalah. Tapi janganlah anggap kata orang yang duduk pada maqam tajrid itu lebih mulia daripada orang yang duduk pada maqam asbab. Kalau mu kata lagu tu, mu nak letak mana Bukhari dengan Muslim ni? Nak letak mana ni? Nabi Daud AS kerja. Takkan nak kata Nabi Daud
baru maqam asbab, bukan maqam tajrid. Nak tak mana? Tu kena mengaji hadis. Nah, cuba tengok Nabi Zakaria, tukang kayu. Nabi Zakaria ni baru maqam asbab. Dia tak sampai maqam tajrid. Maqam tajrid tak kerja duit imai. Bahasa mudahnya. Tak apa maqam tajrid ikutmu, tak ada masalah apa. Baguslah maqam tajrid tu. Tapi janganlah rasa mulia daripada orang yang duduk pada maqam asbab. Kerana para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka berusaha bekerja untuk menampung kehidupan masing-masing. Tak ada lah para nabi ni tak kerja pun boleh duit. Yalah, hak tu rezeki orang nak bagi, yalah boleh jadi. Tapi depa ada kerja, profession masing-masing. Bahasa Allah, profession masing-masing, kerja masing-masing. Hadis yang diriwayatkan pula dikuat Bukhari dan Muslim. Itu kerja depa. Najjar ni tukang kayu. Pandai. Ada riwayat kata Nabi Nuh alaihi salam pun tukang kayu juga, sebab dia buat kapal tu. Dia buat kapal, habis. Jadi sini tunjuk kita pada kita, kerja lah, tak ada masalah. Kerja, ibadat. Janganlah ibadat saja kerja tak mau. Ada juga ini. Dia mengaji tak mau dah. Kerja tak mau dah. Duk kira nak ibadat saja, duk nampak hak tu dah. Kerja tak mau dah. Bagi makan anak bini pun tak ada dah. Anak hang sendiri, itu tak betul. Cara pemahaman itu tak betul. Kalau dia duduk seorang tak apa, kau suka mu lah. Mu nak makan tak makan kan. Tapi nu ada anak kecil nak makan susu. Dia bukan duduk pada kedudukan mu lagi. Mu kena usaha lah, kena bagi makan. Itu maksud. Ada seorang orang silap faham. Tak mau lah, kerja-kerja tak mau lah. Ada juga macam itu. Ini tak betul. Tengok para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka bekerja. Wa bihi ilaihi wa anil sami kerja, sami dakwah noh. Wa anil Miqdam ibni Ma'di Yaqriba radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Miqdam bin Maqdi Yaqriba. Tengok dia kata apa? Ma akala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ma akala ahadun ta'aman qattu, tidaklah seseorang daripada kamu makan satu makanan khairan, yang lebih baik, min an ya'kula min amali yadih, daripada dia makan daripada usaha tangannya, tangan ahadun. Tak ada. Itu hal lebih baik sekali. Maksudnya dia usaha cari makan sendiri. Wa inna nabiyallah Dawud sallallahu alaihi wasallam, ataupun alaihi salam, boleh dua-dua tu. Sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadih, adalah Nabi Daud alaihi salam makan daripada usaha tangannya, tangan Nabi Daud alaihi salam. Dia makan daripada usaha tangan dia. Dulu di Mekah tu ada kitab Risalah Muawanah, Simarul Jannah. Baba Yeh Tok Jong tu, dia Baba Idris Tok Jong namanya. Anak murid dia tu salah satunya Tok Imam Sungai Yan. Nama ustaz apa tu? Tok Imam Bujang baik dengan Tok Imam tu. Tok Imam tu mengajar ustaz. Kan ustaz ke mana? Ilmu lah. Kalau nak ilmu memang boleh semua lah. Dengan Tok Imam tu, nama Ustaz Hasbullah. Tok Imam Bujang dulu kan dia ngaji dengan dia. Tak, dia baca pakai orang. Ngaji masalah Umar Darai. Dia tu anak murid Baba Idris Tok Jong lah. Baba Idris Tok Jong dia panggil Al-Khayyam. Dia tu orang yang tukang jahit. Sebab masa dia duduk di Mekah, sambil-sambil dia mengaji, dia jahit kepiah. Dia jahit kepiah, dia jual. Dia ambil upah ambil upah jahit kepiah. Sebab nak menampung kehidupan dia di Mekah. Jahit kepiah tu. Ini maksudnya sambil kerja sambil mengaji. Tapi kena apa? Masa mudahnya kena atok mengelak itu je lah. Budak-budak law ni, dia mengaji, dia rasa nak kerja. Dia kerja. Dah kali tak mengaji terus. Ada agak ni tu. Banyaknya macam tu. Dah dapat duit dah, nak mengaji apa? Mengaji syok megang duit dah. Syok megang duit dah. Jadi kalau zaman law ni, kalau nak kerja sambil mengaji boleh. Tapi kena kuat semua kan. Tapi kalau kata tak kuat, mumpung dah dapat duit dah, dia pegang ribu-ribu dalam tangan. Ambil dah, tak mengaji ambil kerja tu. Itu bahasa mudah je. Tapi Baba Yeh tu dia usaha dengan tangan dia sendiri. Syekh Qadir pun masa dia duduk mengaji di belah-belah Penang tu, dia pergi ke Alok Besar belah Penang tu, dia pergi pukul badi. Zaman-zaman orang ambil badi, dia pergi pukul badi. Mungkin dia nak cari rezeki untuk meneruskan pengajian dia di Gajah Mati. Cari duit dengan cara pergi pukul badi. Alok Besar belah Penang. Orang Penang banyak bendang. Jadi dia pergi buat padi tu, pergi pukul padi dan sebagainya, dapat duit itulah hak dia guna untuk meneruskan pengajian dia. Itu maksudnya. Jadi hampa ni kalau mengaji, mak ayah duk bagi duit lagi, syukurlah. Alhamdulillah.
Ada orang nak mengaji, mak ayah tak bagi duit dah, nak mengaji ke mana. Jadi payah. Jadi payah. Jadi syukurlah. Macam-macam tak ada apa, mengaji je lah. Nak kata mereka ni nak kata banyak duit api, tak ada banyak duit api. Anak in Wahab, Aisar tu kan. Bagi Pak Budak Aisar tu dia kerja. Dia tak, Ustaz, ni Pak Budak api berapa? Ni saya bagi RM150. Ustaz, bedak-bedak berapa bulan tak sampai duit api. Bagi Pak Budak tu. Jadi Pak dia tak ada banyak duit api, pun mengaji je lah. Bekas pun saya beli. Bekas pun bagi. Bekas video bagi. Alhamdulillah, orang bagi tu saya bagi. Dia tak satu gaduh. Buka puasa pun tak satu gaduh. Saya cari duit, saya bagi setiap hari 30-40 ringgit. Hampa pergi cari yang makan. Tapi naik mengaji, naik mayang jemaah. Tu yang saya minta. Kan saya minta apa pun. Tak ada minta teruk-teruk langsung. Pokok nak dekau hampa ke. Bulan puasa pun saya tak suruh hampa macam berat-berat. Tak ada suruh. Sekali sekala je lah. Suruh cuci surau, suruh cuci tandas. Sekali sekala. Nak suruh misi rumput pun saya tak gamak nak suruh. Takut lagi misi rumput lagi. Bau sakit nak mengaji payah, nak mengaji payah. Tak payah. Saya upah orang suruh misi rumput. Nak gaduh apa? Ngaji je lah. Tak ada apa nak buat. Mudah-mudahnya. Itu ya. Minta mengaji, minta mayang jemaah, minta mengapai. Itu sahaja. Tak ada apa. Tapi ada orang nak mengaji, duit tak ada. Duit tak ada. Dia yang kena cari duit untuk nak mengaji ni. Tu. Tengok tu. Para Nabi ni pun bekerja. Itu maksud. Habis dah? Selesai. Babun fi karami wal judi wal infaqi fi wujuhil khair siqatan billahi ta'ala. Ini satu bab. Habis dah. Tengok Imam Nawawi susun. Cantik ya. Cakap susun Imam Nawawi. Imam Nawawi bubuh dulu bab cari makan sendiri. Bila cari makan, ada duit. Bila ada duit, sedekah lah. Tengok susunan Imam Nawawi. Cantik. Macam susunan dalam Sahih Bukhari. Cantik sungguh. Cuba tengok Imam Nawawi buh. Tadi bab cari makanan, rezeki. Lepas tu Imam Nawawi buh. Babun fil karam. Ini satu bab pada karam. Karam ni pemurah lah. Wal jud. Jud ni pemurah. Itu. Wal infaq. Dan juga infaq fi wujuhil khair. Pada jalan-jalan kebajikan. Siqatan billahi ta'ala. Kerana percaya dengan Allah Ta'ala. Suruh sedekah. Dah mau kerja tadi. Mau kerja pun ada duit. Ada duit sikit-sikit tu. Sedekah-sedekah lah sama. Tak boleh banyak. Boleh sikit. Itu maksud. Tu Imam Nawawi pun. Habis. Qala Allah Ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa-apa yang kamu nafkahkan daripada sesuatu. Fahuwa yukhlifuh. Maka Allah Ta'ala akan menggantikannya. Cuma kadang-kadang tak gantilah dekat Allah ketika akhirat. Dia pun kena betul juga pemahaman. Dia sedekah-sedekah, tiba-tiba tak ada balik imbalan yang Allah Ta'ala ganti. Dia kata, tak mahu sedekah dah. Tak betul tu. Maksudnya, Allah Ta'ala ganti ke hari akhirat nantilah. Itu maksud. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kadang-kadang Allah Ta'ala ganti di dunia. Kadang-kadang Allah Ta'ala ganti di hari akhirat nanti. Itu maksud. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa-apa yang kamu nafkahkan daripada kebaikan. Kebaikan tu harta benda kamu tu lah. Hak kamu nafkahkan tu. Di situ Allah Ta'ala sebut kan. Kebaikan. Kebaikan tu maksudnya harta benda lah. Itulah maksud kebaikan. Tu. Fali anfusikum. Maka semua itu adalah untuk diri-diri kamu sendiri. Maksudnya kamu dapat pahala daripada sedekah kamu. Itu maksud. Lagi. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan apa-apa yang kamu nafkahkan kerana mencari keredaan Allah Ta'ala. Wa ma tunfiquna min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Wa antum la tudlamun. Dan apa-apa yang kamu nafkahkan daripada kebajikan, nescaya disempurnakan kepada kamu pada hari kiamat. Ada nampak? Yuwaffa ilaikum. Itu. Kalau tak fahuwa yukhlifuh pun. Ni ayat ni ada pula. Ayat ni kata yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan kepada kamu. Yang ni disempurnakan tu diberi pahala kepada kamu pada hari kiamat. Jadi janganlah baca ayat ni saja. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. As-Saba tu. Ayat 39. Jangan baca ayat tu saja. Al-Baqarah ada lagi. Al-Baqarah kata kalau tak ganti la tu pun ganti nanti hari kiamat. Yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Sedangkan kamu semua tidak akan dizalimi walau sedikit hakuk pun. Takkan kena zalim. Hak kita sedekah tu. Maka orang kafir hak dia sedekah tu pun Allah Ta'ala balas di dunia siap-siap.
balas. Kan orang kafir pun ada juga yang rajin sedekah kan. Dia sedekah pun Allah Taala balas. Kalau dia pun Allah Taala balas, manusia hak Islam ni lagi-lagi lah Allah Taala balas. Wa qala ta'ala, dan Allah Taala berfirman lagi. Ini ayat-ayat nak menggalakkan sedekah. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa-apa yang kamu infakkan daripada kebajikan, harta benda kamu lah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala dengannya, dengan khairin itu sangat mengetahui. Dengan sifat ilmu Allah Ta'ala, tanjizi qadim, sifat ilmu Allah Ta'ala. Kita bagi faham sifat ilmu Allah Ta'ala tu tanjizi qadim. Sejak sedia kala Allah Ta'ala tahu belaka dah benda tu ada lagi ke, tak ada lagi ke, apa-apa benda. Sama ada benda tu benda wajibat, sama ada benda tu benda mustahilat, sama ada benda tu benda jaizat, Allah Ta'ala tahu. Benda wajib Allah Ta'ala tahu, benda mustahil pun Allah Ta'ala tahu, benda harus pun Allah Ta'ala tahu. Itu sifat ilmu Allah Ta'ala, dia merangkumi pada semua benda. Fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dengan kebajikan yang kamu sedekahkan itu sangat-sangat mengetahui. Sikit pun tak luput daripada dia. Itu maksud. Habis dah? Wabihi. Macam kita lah jenis-jenis buat misal. Kita tak tahu lagi nak raya bila. Contoh kan, kalender tu tak buat lah. Tapi tak pasti lagi nak raya bila. Allah Ta'ala tahu lagi tak nak raya bila. Tahu dah. Tanya dia Qadim lah. Dia tahu dah. Dalam ilmu dia tu, dia tahu dah nak raya bila tu tahu. Kita tak tahu ni. Teragak-agak lagi kan. Nak teropong pun tak boleh teropong ni. Nak tengok anak bulan tak boleh tengok anak bulan lagi. Teropong lah anak bulan bukannya anak bulan. Nak jadi bapak bulan lah. Itu maksud. Tapi di sisi Allah Ta'ala tak ada tersembunyi. Semua dia tahu lah. Kalau hak tu pun dia tahu, hak benar-benar lagu ni sedekah-sedekah lagi-lagi lah dia tahu. Tak ada tersembunyi segi abuk pada dia. Habis. Wa bi ilaihi qala wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar lah. Dia ni kaki dia, betih dia tu kecil lah. Sahabat biasa gelak tengok betih dia. Tuan-tuan pun tahu. Sahabat biasa gelak tengok betih dia. Dia naik pokok, Nabi SAW suruh dia naik pokok. Dia naiklah pokok kurma apa semua tu lah. Jadi nampak betih dia tu. Betih dia tu halui. Para sahabat gelak. Kata Nabi SAW, betih dia kalau ditimbang lebih berat lagi daripada bukit Uhud. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orang hebat dia. Maksudnya dia ni orang kecil lah. Tak besar mana. Tak besar mana. Tapi betih dia lebih berat daripada bukit Uhud lagi. Nak kata kemuliaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ni ahli Quran. Dia ni ahli Quran. Dan dia ada riwayat kata, dia kata aku dengar bacaan Quran daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia musyafahah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 70 surah lebih. Sebab itu zaman siapa? Zaman sahabat, zaman khalifah, zaman Sayyidina Ali saya ingat. Panggil apa, zaman Sayyidina Ali ke zaman Sayyidina Osman. Jadi nak buat pembukuan Al-Quran, Ibnu Mas'ud ni dia asal-asal dia tak setuju. Dia duk nampak macam tak setuju. Tapi lah kali dia bersetujulah dengan pembukuan Al-Quran itu. Kerana dia takut ada tokoh tambah. Itu bahasa mudahnya. Ada riwayat kata bukan dia tak setuju. Sebab zaman tu dia tak lantik dia. Sayyidina Osman tak lantik dia jadi juru tulis. Sedangkan dia yang ambil daripada Al-Quran daripada mulut Nabi SAW lebih kurang 70 surah. Bayang tengok. Kalau 70 surah banyak banyaklah bacaan Al-Quran yang dia musyafahah dengan Nabi SAW yang dia terima daripada mulut Nabi SAW. Jadi Sayyidina Osman tak lantik dia jadi juru tulis ni. Jadi masa tu dia rasa dia tak setuju lah. Ada riwayat kata masa tu bukan Sayyidina Osman tak mau lantik dia. Masa tu Sayyidina Osman pergi duduk di Kufah. Sayyidina Osman duduk di Kufah. Dia pergi ke Kufah. Jadi dia tak ada. Jadi Sayyidina Osman lantik orang lain lah. Jadi juru tulis tu untuk membukukan Al-Quran. Tapi lah kali dia setujulah dengan tindakan Sayyidina Osman ni. Radhiyallahu anhuma. Tak mudah-mudahan Allah redha mereka berdua, Ibnu Mas'ud dengan Osman radhiyallahu anhuma. Ni boleh tengok dalam Siyarul A'lam Nubala. Itu Imam Zahabi buat ada berapa jilid cerita pasal ulama ya. Bermula dari zaman sahabat sampai zaman khalifah Islam, sampailah tu sampai ada 70 jilid, bukan 70, dalam 20 lebih dekat 30 jilid. Cerita pasal biografi orang-orang lagu ni. Salah satunya Ibnu Mas'ud. Itu. Jadi ahli Quran lebih kurang 70 surah tadi tu. Dia kata apa? Dia kata dia riwayat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
La hasada illa fisnatain. Ni nampak. Tidak ada dengki melainkan pada dua kategori ya. Tidak ada dengki melainkan pada dua kategori. Maksudnya tak boleh dengki pada bab lain, kecuali kalau nak dengki pun dalam bab ni boleh lah. Nama dia dengki, hakikatnya bukan dengki, cemburu. Itu je. Itu maksud. Tapi kalau lah kita boleh kata benar ni dengki, boleh dengki. Dengki hak dua ni saja. Hak lain jangan dengki. Dua ni dah. Yang pertama apa dia? Rajulun. Dia boleh baca dua tu. Rajulun boleh, rajulin pun boleh. Kalau baca rajulin tu jadi badan. Baca badan bagi isnataini. Tapi sini dia baca rajulun, tak apa. Rajulun atahumullahu malan. Seorang lelaki yang diberikan akan lelaki tadi oleh Allah Ta'ala harta benda. Allah Ta'ala bagi kat dia duit yang banyak. Banyaknya duit dia. Banyak zakat. 50-60 ribu. Sekali banyak. Maksudnya duit dia ada berapa juta? 2 juta, 2 juta, 3 juta. Ada berapa? Tu kalau orang nak bayar zakat 700 ribu, 400 ribu. Tuan-tuan 700 ribu, 800 ribu contoh. Tuan-tuan boleh agak duit zakat dia berapa? Ambil lah 800 ribu tu kali dengan 40. Tahu lah. Sebab dia ambil tu, dia bayar tu 1/40 banyak. Baki ada kat dia 39 lagi. Jadi kalau kita dengar orang tu masuk berita, dia mengeluarkan zakat sebanyak 1 juta. Jadi harta dia ada berapa? 40 juta. Dia buat keluar 1/40 je. Hak lagi 39 dia taruh. Hak tu tak wajib buat keluar. Dia buat keluar 1/40 saja. Jadi kalau kita dengar orang keluar zakat, tahu amount dia, kita boleh tahu harta dia banyak mana. Harta dia banyak mana boleh tahu. Boleh tahu sangat. Tahu sangat. Dengan cara kita kali je lah. Kali 40 harta dia tu. Kita tahu. Dia bayar 1/40. 2.5% itu. Bersamaan 1/40 lah. Ni tengok ni. Seorang lelaki ataupun seorang perempuan. Tak ada kisahlah lelaki dengan perempuan. Cuma dalam riwayat ni sebut rajulun. Allah Ta'ala bagi dia harta benda. Fasallatahu ala halakatih fil haq. Maka dia menggunakan. Sallatahu tu saya maksud mengerasi. Maksudnya dia gunalah. Dia guna harta tadi ala halakatih, di atas membinasakan harta tadi. Di atas binasakan harta tadi fil haqqi, pada jalan-jalan kebaikan. Itu maksud halakatih. Dia binasakan harta tu bungkuh pada jalan-jalan kebaikan. Dalam tu dia dah sebut tu. Jalan-jalan kebaikan tu anfaqahu fi wujuhil khairi wal ihsan wa fi ma yurdi rahman. Kal infaqi ala nafsihi wa auladihi, seperti dia sedekah dekat diri dia sendiri, keperluan dia lah, dan anak-anak dia, wa alal aramili, dan di atas ibu-ibu tunggal, wal aitam. Aitam ni anak-anak yatim. Aramili tu jamak daripada armalah. Armalata ni aramil. Aramil ni ibu tunggal. Dia sedekah kepada ibu tunggal, kepada anak-anak yatim. Wa ghairiha min wujuhil birri wal khairi, dan selain daripada tu, daripada jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan kebajikan. Itu tak kisahlah laki ke perempuan ke, tak ada kisah. Itu dia bagi sungguh. Moga duit banyak nak gaduh apa dah. Duit banyak orang tak heran nak gaduh apa, dia duit berapa juta duit dia. Dia buat kena 100 ribu, 200 ribu dia tak heran. Bukan sejuta duit dia. Duit dia berjuta. Kalau setakat sampai 200 ribu tu macam 10 ribu, 20 ribu kan. Itu bahasa mudah kan. Tapi dia tak kedekut lah. Itu bahasa mudahnya. Warajulun atahullahu hikmah, dan seorang lelaki yang memberi akan rajul itu oleh Allah Ta'ala hikmatan. Hikmatan tu dalam dia ada sebut dah apa dia hikmah. Hikmatan nombor 5. Tu dia kata warajulun atahullahu hikmatan ay razaqahu ilman wa fiqhan fid din. Tu Allah Ta'ala bagi kat dia ilmu dan kefahaman dalam agama. Fiqhan tu kena terjemah lagu tu, kefahaman dalam agama. Fa huwa ya'malu bihi wa yu'allimuhun nas. Fa fi hadza isyadatun, bukan isyadatun tu, isyaratun. Tu isyaratun ra tu kitab tu dal, isyaratun bi fadlil ilmi wa ta'lim. Dia beramal dengan ilmu tu dan dia mengajarkan ilmu itu kepada manusia. Maka hadis ni tunjuk kata isyarat kelebihan ilmu dan kelebihan mengajar. Itu maksud. Jadi lelaki ataupun perempuan pun tak apa, lelaki pun tak apa, Allah Ta'ala bagi kat dia hikmah. Hikmah itu terjemah itu. Jangan hikmah dia faham ni. Allah Ta'ala bagi kat dia ilmu hikmah. Oh, faham betul dah. Kacau. Hikmatan tu bukan maksudnya tu.
Ilmu hikmah ni ilmu apa? Ilmu jenis pelik-pelik mengan. Hikmah itu bukan situ. Macam elok hadis tu. Tengok orang dia mengaji hak tinggi-tinggi sikit. Dia dengar hikmah, hikmah ni ilmu hikmat ah. Ilmu hak rare. Ilmu hak tak ada dalam kitab-kitab hak syariat-syariat ni tak ada. Kalau cari kitab hak payah-payah. Ilmu hak ilmu ni rare. Dia tak tahu Allah Nabi puji ilmu tu. Mu baca elok hadis ni. Nak baca elok hadis ni, tengok syarahan-syarahan hadis ni. Hikmah di situ ilmu agama. Fiqh dia tu, kepahaman dia tu. Nah, ilmu lah, bukan ilmu hikmat. Hak tu dalam Tajul Muluk lah apa lah. Macam-macam orang kita. Dia cukup minat je ni tu. Hak Tajul Muluk lah apa, hak pelik-pelik tau. Hak tu cukup syok. Hak tu yang paling syok mengaji orang. Hak tu ilmu hak boleh kenal orang tu. Tengok tapak tangan orang, boleh tahu orang huru mana. Tak sedut mengaji lah. Dia nak mengaji buat apa? Apa tujuan hang nak tahu hak orang hak dalam-dalam tu, apa tujuan? Tak sah lah. Aku minat mengaji tengok ilmu tapak tangan orang. Kalau aku tengok tapak tangan dia, aku boleh tahu dia tu huru mana. Lah, seronok pula dah mengaji ni tu. Kita ni kalau lebih tak mau tahu hak orang. Nak tahu apa? Tak ada kerja nak tahu orang. Kat dalam-dalaman dia tu, tak ada kerja. Dan kita pun tak mau benda gitu. Dia seronok pula mengaji lagu tu. Seronok pula. Tak mau, saya tak mau. Tak tahu kalau tak mau nak. Saya tak mau apa. Bukan ada keperluan pun. Tak ada keperluan pun. Ilmu hikmah itu ilmu agama, kepahaman dia. Allah Taala bagi kat dia, fa huwa yaqdi biha. Maka bermula dia rajulun itulah menunaikan dengannya dengan hikmah tadi. Wa yu'allimuha, dan dia mengajar akan hikmah. Hikmah tu ilmu itulah. Hadis tu muttafaqun alaih. Kata imam, kata Nabi SAW, kalau nak dengki boleh dengki kat dia. Sebab dia ada duit, dia sedekahkan duit dia tu, dia wakafkan, dia infak pada jalan kebajikan. Dia ada ilmu, dia bayar ilmu tu. Yaqdi tu asal maksud bayar lah, qada kan. Qada, aku qada puasa, aku bayar puasa. Itu maksud. Aku qada ilmu aku. Maksud aku qada tu apa dah? Dia menunaikan, mengajak ilmu tu. Itu maksud. Tu dalam internet tu ada seorang panggil Kiai di Indonesia tu. Dia tua. Dia mengajak tu pakai kantor. Kantor tak kan? Pakai kantor tu. Jadi bila dia pakai kantor tu, tengah-tengah mengajak tu orang azan Zuhur. Dia terkejut. Dia kata, Zuhur dah dah. Kalau pasal kita, Zuhur dah. Dia tak sedar. Dia mengajak daripada pagi dekat budak-budak pesantren dia tu. Dia tak sedar rupa-rupanya dia mengajak sejak daripada pagi sampai ke Zuhur. Tak sedar kata Zuhur masuk dah. Orang azan baru dia sedar kata dah Zuhur dah. Budak-budak depan dia mengantuk lah. Dia mengajak lagi. Itu karomat dia tu. Itu karomat lagi. Tengok kan nampak karomat ni hebat-hebat ni. Ni ilmu ni kena mengaji. Tak. Sini ni ramai kau tak lagi habis-habis kuliah lagi masuk ramai duk belakang orang. Mengaji haram tak mau, kira main baca Quran dah. Minta maaf dah. Jangan marah saya pula. Kita kata tak faham. Tak. Duk nak kira baca Quran ni. Baca Quran baguslah. Tak ada masalah. Tapi memadai kau duk mengaji baca Quran, mengaji fiqh, tauhid, tasawuf ni tak bisa duk mengaji langsung tiba-tiba 20 tak arti mengaji. Orang duk baca tiba 20 tak mengaji. Baca Quran ni masuk penuh. Duk luar melambak. Nak ikut ah. Tak tahu mana hari ni ada ke tak orang tak. Tapi kena kata tak faham. Tahun lepas tu tahun lepas saya tak kata. Tahun ni aku kata malam saya pergi kuliah dekat Taman Jaya, aku taruh dia bagi tajuk beribadahlah dengan ilmu yang benar. Saya taruh malam tu sampai habis-habis kuliah, orang surau dia kata alhamdulillah ustaz tekok lepa puas hati dengan kena taruh. Dia kira mai semayang mai kalau masjid Taman Jaya tu kalau baca Quran tu 15 grup baca Quran. Mengaji haram tak mau mengaji. Tak maaf. Kata nak bibi ah. Marah-marah bi. Tak marah apa saya orang sini nak marah saya. Tak tahu marah. Aku lahir sini, beranak sini, sekolah pun sini. Tak main bola pun sini juga. Bukan orang luar. Kada Ustaz Sobri kata apa marah. Apa kata Ustaz Sobri ni orang luar. Macam-macam apa kata kat dia. Ada orang bujang tak suka kat dia apa berlambak. Marah kat dia. Nak marah kat dia sedap sikit tau. Dia cari duit buat surau ni. Tu. Sedap sikit. Dia tu muka tu ketak kat mana cari duit dah. 7-800 ribu buat surau. Kalau harap orang bujang nak jadi surau boleh, tak jadi. Nak cari tang mana orang kampung buat surau besar ni dengan hiasan cantik apa semua. Macam masjid tu. Kalau kita nak minta jadi masjid, boleh jadi minta jadi masjid tu. Pergi jumpa Jabatan Mufti. Harap-harap dia buat tukar jadi masjid. Boleh buat kalau nak buat. Tapi kita tak mau Itu je lah. Sebab masjid pun dekat ni, masjid Bujang pun dekat masjid. Kalau Ustaz Sobri kata mau marah. Marah Ustaz Sobri bukan orang sini. Orang luar. Kalau nak kira orang luar, ayah saya orang luar.
Tak bukan orang sini pun. Nak hak duk banyaknya. Hak dulu-dulu duk atok kuliah tu nama apa? Abang Khairul tu pun orang luar. Dari duk Kuala Lumpur. Saya ingat lagi masa saya kecil-kecil tu. Dia tu duk atok kuliah. Orang luar bukan orang sini pun. Kalau depa tegak, tuan-tuan marah. Kalau saya tegak, marah biar. Tapi hakikatnya memang macam tu. Kalau Masjid Taman Ria Jaya tu, dia punya tadarus dia, tu 15 kumpulan, 20 kumpulan, penuh masjid tu. Orang perempuan ni. Tapi kalau mengaji ke Ustaz Fauzi Tahir, dia apa? Dia mengajak faraid. Dia photostat kertas tu. Kertas hak dia tu mengajak faraid tu. Tok Siak situ lah kata. Tok Siak kata lepas-lepas depa habis kuliah tu, kertas-kertas faraid tu, depa tak lebih-lebih tingkat tu. Tok Siak tu kata depa tak ada adab dengan ilmu. Hampa buat baliklah hak ustaz tu bagi. Maka ustaz tu bagi dia buat keluar duit dia photostat. Bersungguh dia nak mengajak hampa ilmu faraid bagi hampa faham. Tapi bila habis-habis kuliah, habis-habis sembahyang isyak, kertas faraid tu letak lebih-lebih tingkat mah. Tok Siak ni tolong petik. Depa tinggal, depa tak buat balik hak ustaz tu bagi tu. Ustaz tu bagi menggunakan duit dia tau. Kan bukannya dia claim kat masjid, dah saya buat keluar ni masjid kena bayar lebih lah. Tak, dia guna duit dia. Bersungguh dia nak bagi kita faham. Tiba-tiba kita tak hargai ilmu tu, letak tepi-tepi tingkat saja. Jadi hak ni kena bagi betul lah cara. Semua orang muji tajwid sejak daripada usia muda sampai tua, kira muji tajwid lah. Itu ya, muji tajwid, baca Quran betul dah. Okey dah tu, tak ada masalah dah. Kira muji tajwid lah. Sejak daripada tua sampai muda, daripada muda sampai tua. 20 tahun, 30 tahun muji tajwid lah. Sifat 20 kita tanya dia, qudrat iradat. Tak faham qudrat iradat. Tapi tanya ayat mustakmal mutanajis, tak faham. Tak tanya buat haji, cuba cerita awak nak pergi haji tahun ni kan. Cuba cerita tengok manasik haji di mana, tak reti. Tak apa muji tajwid mengaji, saya pun tak alah, bagus muji tajwid ni tak ada masalah. Tapi memandai ke 30 tahun, 40 tahun kita habis usia dengan muji tajwid ya. Muji tajwid ni kalau kita baca tu orang dengar okey dah. Boleh dah orang ni, tak apa dah. Tak ada salah dah. Kalau salah pun sikit-sikit lah. Cukup lah. Pergi mengaji alim pula, berlambuk ni. Ilmu yang kena mengaji. Faridah pun tak kenal ni. Musalli pun tak kenal ni. Hak mana hak wajib-wajib tu? Tak kenal. Duk pergi kalut mengaji hak lain. Jadi hak ni kena kerti juga. Setengah orang kita dia tak faham. Tak? Kalau kata, mereka kata kita boleh tiap. Kalau tak kata, tak boleh. Kena kata tak? Mau faham? Tak apa, mengajilah Quran. Tak ada masalah. Bagus mengaji Quran. Tapi kuliah pun kena mengaji juga. Oh, nak. Tak gitu juga. Lagi habis imai. Lagi nak kata mai. Lagi habis masuk amai. Mengaji Quran. Rasa di syurga dah. Syurga dah aku. Mengaji haram tak mahu. Tak betul. Nak pergi betul. Tak mahu nak kata. Kata tak faham. Ya, itu. Ni mengaji hadis Nabi ni. Tu saya kata budak-budak ni. Saya duk baca hadis ni. Mengaji. Sementara aku duk ada lagi. Kalau aku tak ada, nanti tak ada, ampun nak pergi cari tang mana orang nak baca Riyadhus Shalihin ni daripada awal sampai habis. Kita baca sebelum ni kita dah baca dah Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Kita baca habis. Tu, kita dah mengaji dah sebahagian daripada Sahih Bukhari. Kita dah habis dah baca sebahagian daripada Sahih Bukhari. Maksudnya 3 katil lebih kurang 3 katil hadis kita dah baca. Tak, ni kita baca Riyadhus Shalihin ada lebih kurang 1800 lebih hadis dekat 1900. Saya baca daripada awal sampai habis dan ada rakaman dalam YouTube, saya rakam. Tapi jadi kebajikan kat saya bila saya mati. Nanti orang tak nak, orang boleh dengar balik apa semua. Baca daripada awal sampai habis. Hampun nak pergi cari tang mana orang nak baca Riyadhus Shalihin ni pergi habis. Memanglah ada kat masjid-masjid ada, tapi dia baca sebulan sekali. Tak kata kat dia lah. Sebab masjid mana nak bagi ke dia hari-hari. Dan dia pun takkan nak kata, Tok Imam panggil saya setiap minggu. Takkan nak kata begitu. Masjid kata ustaz main sebulan sekali. Main sebulan sekali bila nak habis Riyadhus Shalihin? Tak habis. 30-40 tahun pun tak habis. Kalau main tak main tu pun baca sikit dan semua tak habis. Kita di sini kita baca tiap-tiap pagi tau. Daripada awal sampai banyaklah kalau ikut ni. Dah 500 lebih hadis lah. Maksudnya kalau tuan-tuan mengaji kitab ni daripada awal sampai habis, tuan-tuan sudah mendengar hadis-hadis Nabi SAW dalam Riyadhus Shalihin. Bukannya kita mengaji hak ringkasan, ada ringkasan Riyadhus Shalihin, kita mengaji hak penuh daripada awal sampai habis. Dan bila habis kita bagi sanad pula, bersambung sampai Imam Nawawi. Jadi ambillah peluang. Jangan rasa hadis dia. Hadis Imam Ghazali sehakikat dia pun di akhir umur dia ambil Sahih Bukhari letak atas dada dia. Dia mutalaah Sahih Bukhari tu. Tu kalau ikut Imam Ghazali tu dia ambil Sahih Bukhari dia letak atas dada dia. Akhir-akhir umur lah hidup dia dengan hadis Nabi SAW juga. Kalau ikut dia tu hakikat tinggi dia tu. Telah menjalani jalan-jalan kesufian, tapi di hujung hidup dia kembali pada apa? Dia kembali pada hadis Nabi SAW. Jadi hak ni kena betul. Tengah orang dia rasa mengaji hadis ni macam
Saya dulu pun saya rasa macam tu. Saya rasa macam tak apa, bukannya orang banci. Tapi bila saya duk baca hadis Nabi ni, rasa seronok pula baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tidur malam, mengiga malam pun haddatsana orang kata. Betul tu. Dia kata tidur malam haddatsana, dia kata. Ngigau. Saya dengar saya kata apa seronok tu lah. Kerana baca hadis ni sampai dalam tidur pun haddatsana Aisyah radhiyallahu anha, haddatsatna Aisyah radhiyallahu anha. Dalam tidur tu baca haddatsana, saya seronok. Mudah-mudahan saya boleh mimpi jumpa Nabi SAW. Duk dengar hadis Nabi tak kala tak jumpa pun, tak jumpa. Kita duk baca hadis dia, bukan baca orang lain. Dah hak kita hak baca ni pun kalau ikutnya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, mana ada duk pergi ambil hadis palsu, tak ada. Hadis sahih, paling kurang hadis hasan. Kalau dhaif pun ada berapa puluh hadis dia dalam ni, lebih kurang 40 lebih ya yang dhaifnya. Hak kebanyakannya sahih, hasan sahih. Tak ada siapa nak pikai. Mana ada kalau tuan-tuan duk tengok orang nak baca Riyadhus Shalihin, ada orang pikai. Mu yang duk baca Riyadhus Shalihin tu, hadis palsu banyak. Ada orang tahu itu? Tak ada. Kerana orang tahu Riyadhus Shalihin ni diterima oleh semua golongan. Wahabi pun baca Riyadhus Shalihin. Bahkan Wahabi pun buat syarah bagi Riyadhus Shalihin. Walaupun mereka kata Imam Nawawi tu salah daripada segi akidah, tapi tak ada orang yang kata Imam Nawawi ada sumbangan, tak ada sumbangan dalam Islam. Orang Salafi pun baca, Wahabi pun baca, tapi dia baca cara dia lah. Itu bahasa mudahnya kan. Tapi nak kata besar hadis-hadis Nabi SAW ni, jangan rasa lekeh, jangan rasa kita duk dengar perkataan dia. Nah, habis ni kita baca alim pula. Saya duk teringin saya nak baca tu. Pada tajrid pula, kitab apa nama? Ringkasan Sahih Bukhari juga. Imam Zabidi tu. Mukhtasar Tajrid Sharih ke apa tak ingat, ada kat rumah. Hak tu ada lebih kurang 2000 hadis dalam tu. Hak tu Imam Zabidi dia ringkas daripada Sahih Bukhari. Dia ringkas daripada Sahih Bukhari yang ribu-ribu tu, dia buat bagi jadi 2000 lebih. Apa sedia duit. Habis ni kita baca tu insya-Allah. Kalau tak baca tu pun baca hak lain, Adabul Mufrad ke. Baca kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi didedahkan dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni. Sebab itu kena mengaji, jangan nak kira hak lain. Nah, tak mengaji sini pun tak apa, pilih mengaji di mana pun, masjid dengan apa, pergi mengaji. Jangan tak mengaji. Nak habis umur dengan mengaji ya. Mengaji beramai. Kerja kena lah kerja juga. Cari makan ni lah. Kerja mengaji beramai. Itu je lah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, muttafaqun alaih. Habis. Maknahu sikit yang bagi an la yukhbata ahadun illa ala ihda hataini khoslataini. Sewajarnya tidak dicemburu seseorang melainkan di atas salah satu daripada dua perkara ini. Jangan duk dengki, melainkan dua ni ya. Orang duit banyak dia sedekah, orang ada ilmu dia menunaikan ilmu tersebut dengan cara mengajak. Itu maksud. Hadis 544 ni sambung. Boleh lah. Jangan marah lah. Nak kata tak faham. Nah, itu cerita dia. Marah-marah habis. Saya tak heran marah-marah habis. Saya jadi dia pergi ya. Kita baca saat ni wirid pagi dengan petang sikit lah. Muka surat 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fadni min bayna yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardh rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim.
Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hak tu tuan-tuan baca setengah sebab tu banyak kali. Tuan-tuan duduk atas kereta dia baca. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min azabin fil nar wa azabin fil qabri. Wa su'il kibar tu minta jauh daripada umur yang terlalu tua. Biar mati ni umur standard, itu maksud. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu. Ya.